Kriteria memilih emas pelaburan terbaik. Ramai terlepas pandang tentang kriteria ini. Jom tonton video ini sampai habis. Tak kisahlah emas jenama apa sekalipun, kalau beli untuk dijual pada harga tinggi pada masa akan datang, sila semak 5 kriteria ini sebelum membelinya. Pertama, harga yang berpatutan. Pastikan harga lebih rendah dan berpatutan berbanding harga di kedai emas. Kedua, spread yang nipis. Pastikan spread tak lebih daripada 10% supaya lebih cepat dapat keuntungan. Lebih rendah spread value lagi baik dan untung. Ketiga, stok tiada had supaya kita berpeluang beli pada bila-bila masa, terutamanya ketika harga emas di pasaran rendah, kita boleh borong lebih banyak daripada biasa. Dan keempat, cawangan yang banyak supaya kita tak perlu keluarkan kos yang mahal untuk beli atau jual. Lagi dekat dengan anda, lagi baik. Poin yang terakhir, sangat penting, iaitu jaminan beli balik. Syarikat kena beri jaminan untuk beli balik emas keluarannya pada harga tinggi tanpa syarat cerewet seperti kondisi emas kena cantik, siji ketulinan tak boleh hilang dan sebagainya. Jadi sekarang dah tahu apa kriteria memilih emas pelaburan yang terbaik? Semoga video ini bermanfaat. Untuk dapatkan ilmu emas dan kewangan pada masa depan, boleh follow Rapat Rapat.